Namun, kedatangan kuih hari ini bukan sebab ikan patin yang biasa. Kuih kena order yang luar biasa. This is temelur. Ini barulah puasa. Kita praktis dulu. Budak-budak muda mentekak temelur ni. Awak tahu tak asal-usul nama temelur ni orang panggil sekarang ni? Bandar ikan patin. Mana adanya. Masa kuih kecil tu, temelur ni bandar serigala dia panggil ni. Area Semantai ni, tempat kuih berlari ni. Lawan gajah ni, penuh. Parut tarik gajah ni. Awak tahu tak? Mengikut Jabatan Haiwan Orang Asli Temelur, ada 16,000 lebih kedai ikan patin dekat Temelur. Sampai kedai Cina pun jual ikan patin terpoyok. Mana makan kedai Cina? Kau nak cari kedai ikan patin, datanglah kedai macam ni. Kancing gaji patin. Betul. Tapi kalau Oma datang weekend, kena sabar sikit. Sebab Temelur ni kalau weekend memang penuh. Orang daripada Siang, orang daripada Korea Utara, Medan yang datang Pekansari. Jadi kalau awak datang sini, tak apa. Sebab sini kedai dia walaupun nampak busy, dia punya sistem tu best. Jadi awak masuk, lauk-lauk semua dah masuk dah. Siap ambil semua. Lepas tu awak beratur, ambil nasi apa semua, bayar, river, Cina Singapura datang, ayah angkat kau, terus makan. Namun, kedatangan kuih hari ni bukan sebab ikan patin yang biasa. Kuih kena order yang luar biasa. This is temelur. Set dulang Nabawi ke benda nama tadi. So apa ada dalam set ni? Dia ada macam-macam haiwan. Ni nama dia seafood poyok. Dia ada seafood dan juga bermacam-macam jenis binatang haiwan dekat dalam tu berkumpul-kumpul dengan masakan sos tempoyak. Dia punya rasa. Tapi kalau tak makan tempoyak tak apa. Dia ada set yang lain yang tak ada tempoyak punya. Yang ini dia datang dengan buah dan juga ikan tilapia goreng, deep fried dengan ada sambal-sambal dia dan juga bubur. Ini barulah puasa. Kita praktis dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bulan puasa kau nasihatkan awak, booking dulu. Nak walk in pun boleh juga, tapi takut nasi-nasi penuh kan. Payah juga. Itu hari bok berterkapung, lupa depan tu, tak dapat pakai ikan patin. Jangan jadi macam bok berterkapung. Alhamdulillah kenyang. Awal kita buka puasa hari ni. Jadi kepada awak nak datang, jangan takut, tempat ni memang selesa. 2 tingkat atas ada aircon, boleh masuk dekat 500 orang. Parking pun senang, bawa anak-anak ada tempat main. Kalau awak nak datang tu, geng-geng Lancang, Bolok, Bukit Damar semua, datang sini. Sini, Kancing Raja Patin Sri Semantai. Awak jangan salah pergi kedai. Dia dekat area Sri Semantai, tepi jalan je. Kalau awak tak nampak, 3 kali Jumaat, awak kena pergi sembahyang Jumaat.